Pelaksanaan subsidi bersasar dan perluasan cukai perkhidmatan tidak akan membebankan rakyat. Sebaliknya merupakan langkah penting untuk mengukuhkan kedudukan kewangan negara. Menurut Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan merangkap Ketua Angkatan Muda Keadilan, Kamil Munim, majoriti besar rakyat tidak akan terkesan dengan langkah penyasaran semula subsidi kerana ia dirangka untuk memastikan hanya golongan berkemampuan dikecualikan daripada bantuan, manakala barangan asas kekal tidak dikenakan cukai tambahan. Perluasan skop cukai perkhidmatan atau SST juga tidak melibatkan barangan keperluan harian rakyat. Justeru, kebimbangan mengenai peningkatan kos sara hidup secara menyeluruh adalah tidak berasas. Beliau menjelaskan bahawa usaha pengukuhan fiskal ini amat penting untuk memastikan negara berada dalam kedudukan kewangan yang baik, sekaligus memberi ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan lebih banyak inisiatif untuk merakyat pada masa akan datang. Langkah penyasaran itu turut bertujuan membentras ketirisan, kebocoran dan pembaziran dana awam dengan kawalan pembelanjaan yang lebih cekap. Wang negara dapat dijimatkan dan disalurkan semula kepada rakyat dalam bentuk bantuan dan inisiatif yang lebih tersusun dan berkesan. Naratif bahawa rakyat akan terbeban dengan langkah ini disifatkan tidak tepat dan bersikap populis kerana pendekatan penyasaran yang dilaksanakan adalah bersifat progresif dan berpaksikan prinsip keadilan sosial serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab.